Hukuman dikenakan Jawatankuasa Tata Tertib dan Etika Konfederasi Bola Sepak Asia AFC terhadap Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM merosakkan mood Harimau Malaya menjelang aksi terakhir kumpulan F kelayakan Piala Asia 2027 menentang Vietnam, 31 Mac ini. Apa tidaknya, aksi di Stadium Tien Truong, 6 dan itu yang sepatutnya menjadi detik penentuan buat Harimau Malaya untuk merebut slot kepusingan akhir di Arab Saudi tahun depan bertukar menjadi perlawanan pelengkap jadual buat skuad negara bagi kempen kelayakan. Ia susulan Jawatankuasa berkenaan membatalkan keputusan dua aksi kelayakan sebelum ini membabitkan Malaysia berdepan Nepal dan Vietnam selepas mendapati FAM melanggar Artikel 56 Kod Tata Tertib dan Etika AFC kerana menurunkan pemain tidak layak selain Harimau Malaya turut diisytihar kalah dengan jaringan 0-3 pada kedua-dua perlawanan itu. Berdasarkan keputusan asal perlawanan terbabit, Malaysia menang 2-0 ke atas Nepal di Stadium Sultan Ibrahim, 25 Mac 2025 dan menewaskan Vietnam 4-0 di Stadium Nasional, Bukit Jalil, pada 10 Jun 2025. Keputusan Jawatankuasa Tata Tertib dan Etika AFC memusnahkan impian Malaysia untuk ke Piala Asia 2027 dengan Harimau Malaya yang sebelum ini cemerlang memenangi semua aksi dan mengumpul 15 mata untuk memimpin saingan kumpulan F. Namun, selepas ditolak 6 mata, Malaysia yang kini tinggal 9 mata jatuh ke kedudukan kedua dan lebih perit apabila slot kepusingan akhir sah menjadi milik Vietnam dengan skuad naga emas mengumpul 15 mata dan muncul juara kumpulan. Pengkritik bola sepak yang juga bekas naib Presiden Persatuan Jurulatih Bola Sepak Malaysia PJBM, Prof. Madya Dr. Zulakbal Abdul Karim menyifatkan aksi berdepan Vietnam nanti akan menjadi ujian besar terhadap karakter pemain Harimau Malaya dan mereka juga perlu bertarung demi maruah negara. Harimau Malaya mungkin ketika ini berada pada tahap paling rendah dalam tempoh 100 tahun sejarah FAM sejak skandal rasuah Liga M pada 1990-an. Penyokong marah susulan skandal pemalsuan dokumen ini dan pasukan kini disahkan gagal layak ke Piala Asia. Kemenangan sebelum ini ke atas Vietnam dibatalkan dan saya percaya Vietnam akan menunggu di laman sendiri untuk menghukum pasukan negara dengan kemenangan besar. Harimau Malaya kini perlu bangkit, pemain perlu bermain demi maruah negara dan mereka harus melangkah ke hadapan serta cuba menamatkan kempen dengan lebih bermaruah. Ini mungkin ujian karakter terbesar buat pemain. Mereka tidak bersalah atas apa yang berlaku tetapi mungkin menanggung stigma daripada skandal ini. Saya melihat ini sebagai peluang untuk mereka membuktikan kemampuan dalam perlawanan ini yang mungkin membuka peluang lebih baik untuk masa akan datang, katanya. Hukuman yang dikenakan Jawatankuasa Tata Tertib dan Etika AFC itu susulan isu pemalsuan dokumen membabitkan 7 pemain iaitu Facundo Garcis, Rodrigo Holgado, Imanol Makusie, Joao Figueiredo, Gabriel Palmeiro, John Irazabal dan Hector Hevel. Selain itu, Zulakbal yang juga pensyarah kanan sains kejurulatihan Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI berkata, episod menyedihkan itu harus menjadi pengajaran kepada FAM, khususnya aksi menentang Nepal yang mana daripada 7 pemain terbabit, Harimau Malaya hanya menggunakan hikmat Hevel dalam perlawanan itu. Kita sebenarnya mampu menewaskan Nepal tanpa pemain terbabit. Apapun semuanya sudah berakhir, tetapi ini harus menjadi pengajaran supaya tidak mengambil jalan pintas. Saya hanya berharap selepas ini, integriti akan menjadi keutamaan dalam bola sepak Malaysia, katanya. Apa kata anda? Komentar di bawah video. Akhirnya sekian informasi kami buat, semoga bermanfaat, jangan lupa subscribe.